Dan tuan-tuan perempuan mudah-mudahan mendapat manfaat daripada buku ini. Yang pertama adalah tentang kita mengenal pasti semula apa maksud rezeki yang sebenar. Sebab bila bermula salah faham tentang definisi, kita akan salah faham tentang kaedah mencari dan kita akan mendapat kesan yang salah bila salah bermula dengan definisi. Contoh, kita selalu define ataupun mendefinisikan rezeki itu duit kupang aja. Jadi bila kita salah definisi rezeki itu hanya duit kupang, dollar and cents. So bila kita tak ada duit, kita akan rasakan kita tak ada rezeki. Kita sempit rezeki. Lalu disebabkan definisi kita salah tentang rezeki, kaedah kita mencari rezeki barangkali akan jadi salah. Sebab kita duk fikir macam mana nak marketingkan barang kita ni tak terjual ni sebab tak untung, sebab rugi. Sedangkan definisi kita bermula dengan definisi yang salah. Jadi yang pertama tuan-puan, kami berhajat untuk menyampaikan definisi yang sebenar tentang rezeki, bukan hanya tentang duit kupang. Kesihatan adalah rezeki, kelapangan dada adalah rezeki, ketenangan hati adalah rezeki, ilmu yang bermanfaat adalah rezeki, pasangan dan zuriat yang soleh dan solehah adalah rezeki. Dan semua perkara-perkara yang ada manfaat juga adalah rezeki. So salah faham tentang definisi rezeki yang kita cuba untuk sampaikan, mudah-mudahan kita dapat perbetulkan. Yang kedua, secara ringkaslah kan. Kalau nak betul-betul faham kena belilah cerita dia. Tu promote terus no. Tak salah kan? Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya katakan kenapa kita sampaikan buku Pohon Rezeki, apabila kita salah faham tentang definisi, saya katakan tadi kita salah faham tentang kaedah. Jadi yang kedua kami nak sampaikan macam mana kaedah yang betul untuk mencari rezeki. Dulu saya ingat tahun lepas bila kita keluarkan buku ni, salah seorang yang bincang dengan saya tentang buku ini adalah Ustazah Adibah. Kalau Ustazah ingat masa raya. Tu dia raya tahun lepas tuan-tuan dan puan-puan. Ustazah kata, saya mula-mula tengok buku Ustazah ni, saya macam stigma ke macam mana. Tak tahu Ustazah kata kan? Sebab apa? Saya tak salahkan Ustazah. Sebab kadang-kadang lambakan kefahaman rezeki dia mesti bermula dengan affirmation. Aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku jutawan, aku jutawan, aku jutawan. Lalu kaedah tersebut diguna pakai untuk mencari rezeki. Sedangkan salah satu perkara yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, cara dan kaedah nak cari rezeki, nak dapat rezeki yang luas, nak dapat rezeki yang berkat, salah satunya adalah dengan cara memperbaiki solat. Benda tak gaduh ada modal. Maksudnya tak kena pergi seminar ke, tak kena beli apa-apa ke. Perbaiki solat di dalam diri kita. InsyaAllah rezeki akan sampai melalui penambahbaikan solat. So dalam buku rezeki ni, Pohon Rezeki, kita bagi tahu solat ada kaitan dengan rezeki. So itu perkara kedua yang kita nak sampaikan, iaitu kaedah mencari rezeki. Dan banyak lagi perkara lain yang mudah-mudahan dapat manfaat untuk saya khususnya sebagai penulis dan kepada kita semua yang mendapatkan buku Pohon Rezeki, supaya dua perkara penting, iaitu definisi rezeki yang sebenar dan yang kedua kaedah mencari rezeki dapat kita capai dengan cara yang dianjurkan Islam. Wallahu ta'ala alam. Sangat membuka mata. Betul kata Ustazah, rezeki itu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Yeah. Okey, seterusnya kepada Ustazah Adibah. Mana tajuk e-book Kau Tak Lemah, Kau Cuma Letih ni sebenarnya sangat kena dengan kehidupan kita seharian. Tapi sebenarnya bila Ustazah susun e-book ni, kepada siapa sebenarnya e-book ni disasarkan? Dan kepada orang yang macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudari pengacara kita, saudari Mazia, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Malik dan juga Ustaz Faiz beserta dengan rakan panelis saya Al-Fadhilah Ustazah Nuraini
dan kepada semua tim Nuktah yang telah bertungkus lumus berlambak kat belakang pentas ni bertungkus lumus nak menjayakan program pada hari ini. Dan juga kepada para pengunjung yang sudi duduk. Saya tak kisah nak makan ke, duduk sebab nak melepaskan lelah ke, kalau dah duduk kena tunggu sampai habis. Ni satu paksaan ni. Duduk dulu, relax dulu kan. Picit-picit labu betis dulu. Sambil-sambil tu dengar dulu apa yang saya dengan Ustazah Noraini nak kongsi-kongsikan pada petang ni, boleh? Dan yang berada di atas sana, sebenarnya kan bila kita berada di dalam pesta buku ni, saya dapat tahu ada orang namakan pesta buku Islami antarabangsa. Sebab apa? Dia orang tengok bila datang pesta buku ni ramainya lah yang pakai tudung labu, yang berkopiah, yang memegang buku-buku keagamaan. Jadi sebenarnya saya nak kongsi lah saya punya perspektif. Sebenarnya dia bukan pesta buku Islami antarabangsa. Tapi sebenarnya bila mana kita ni berminat untuk belajar tentang agama, kita berminat nak belajar lebih tentang Islam, automatik kita rasa nak cari buku. Sebab tu bila kita tengok seseorang yang dia mencari ilmu, dia juga akan automatik dekat dengan Islam. Jadi Islam, buku, ilmu, dia tidak dipisahkan. Jadi bukan pesta buku Islami antarabangsa, tapi pesta buku antarabangsa yang mana orang yang datang sini, saya rasa kebanyakannya insya-Allah faham apa tuntutan Iqra. Jadi mudah-mudahan kita dah beli banyak, bawa balik satu troli tu, balik kita boleh baca insya-Allah. Biar penat yang berbalik datang ke sini. Baiklah, buku yang saya telah tulis ini adalah buku digital. Kau tak lemah, kau cuma letih. Nanti di penghujung nanti kami akan edarkan satu penanda buku yang mengandungi kod untuk anda akses ke buku digital. Buku digital ni memang kami bagi secara percuma saja sebenarnya pesta buku kali ni. Dan dia tak ada kata, oh ni bab ketiga, nak tahu bab keempat, silalah beli buku, tak ada. Kita bagi perhabis terus. Jadi kalau anda nak dapatkan buku digital ni, anda kena tunggu sehingga akhir. Kita akhir dalam pukul 7 je kan, lagi 30 minit. Kita akan bagi buku ni dalam bookmark. Ada link untuk anda dapatkan buku ni, boleh terus baca insya-Allah. Buku ni saya tujukan tajuk dia, Kau tak lemah, kau cuma letih. Kerana saya nak tanya kepada kita di sini, siapa dia ada impian tapi dia rasa sudah terlambat nak capai impian dia? Siapa yang rasa diri dia ni ada potensi tapi dia belum capai potensi diri dia yang sebenar? Siapa yang dulu waktu dia kecil atau dia muda, dia rasa dia dilahirkan untuk buat sesuatu yang lebih hebat berbanding apa yang dia buat sekarang? Siapa yang rasa dia nanti dia akan becoming somebody tapi sekarang dia kata aku belum capai lagi tapi aku rasa aku akan jadi seseorang yang lebih baik daripada sekarang? Semua rasa, semua impian, semua kita panggil cita-cita ini sebenarnya kadang-kadang bila kita duduk seharian buat apa-apa aktiviti rutin yang kita lakukan, kita kata living paycheck to paycheck. Hidup untuk gaji ke gaji seterusnya membuatkan kita rasa macam impian-impian yang dulu dah terkubur. Dulu waktu sekolah rasa macam aku ni ada prestasi. I am born to be somebody. Aku ada banyak impian. Tapi bila makin besar, kita tercungap-cungap hanya untuk mencukupkan keperluan harian. Jadi, ibu yang saya tulis ini, dia ada 6 prinsip saja. 6 prinsip untuk membantu kita yang rasa macam ada lagi impian yang aku nak capai tapi nantilah. Percayalah saya cakap, sebenarnya bila ada benda yang masih lagi kita kata terbelenggu dalam minda, aku nak capai walaupun sekarang rasa macam mustahil. Contoh, ibu-ibu yang terbelenggu dengan anak-anak. Kenapa saya jahat sangat guna ayat terbelenggu ni? Sebab ibu tu dia nak buat sesuatu tapi dia kata nantilah, tunggu anak aku besar. So adakah sekarang ibu tak capai potensi diri dia? Silap. Sebenarnya mungkin impian yang masih ada dalam kepala dia tu yang tak pernah hilang sejak dulu sampai sekarang, walaupun dia rasa macam mungkin aku tak boleh dapat benda ni, redha je lah. Sebenarnya mungkin boleh dapat kalau ubah cara fikir. Yang pertama, kita ajar bagaimana kita nak buang rasa jemu dan stuck dalam rutin harian. Hari ni dah Jumaat.
Baru je rasa Isnin. Pergi kerja, balik kerja, urus anak, beli barang sendi anak. Tuk, Sabtu Ahad. Oh, impian tu masih ada kat sini. Tapi satu persatu tahun berlalu, dengan kita hanya buat rutin harian, kita rasa macam tak ada penambahbaikan. Bab pertama saya akan ajar, kalau anda rasa stres, rasa penat, rasa letih dengan rutin seharian dan seperti ulang-ulang dalam bulatan yang sama. Hari demi hari bertambah, tak ada benda yang lebih baik berlaku. Hanya hidup untuk memenuhi keperluan harian. Rasa berada di takut lama. Bab pertama lagi saya dah ajar macam mana kita nak clearkan minda kita untuk tengok sebenarnya apa yang ada dalam kepala kita yang rasa ada benda yang tak lepas tu. Rasa macam aku patut buat lebih lagi lah. Tapi kenapa? Daripada Isnin dah Ahad dah. Lepas tu kan Raya Haji. Lepas tu sekarang anak suka sekolah. Nampak sangat mak-mak kan. Dia punya membebel ni bukan luahan perasaan ya. Lepas tu ketuk-ketek. Ui, habis dah 2025. Rasa baru je masuk 2025. Dah tengah tahun tuan-puan. Apa yang kita dah capai tahun ni selain pada berat badan bertambah? Kadang-kadang kita start pusing. Saya suka bayangkan macam hamster yang berlari dalam dia punya pusingan tu kan. Bukan kerana kita tak ada impian lebih besar, tak ada nak dapat gaji lebih besar, tak ada nak dapat improve kesihatan lebih hebat, tak ada nak rutin yang baik untuk anak-anak, tapi kerana kita tak ada kejelasan apa yang kita nak pun sebenarnya. Okey, jadi zaman kini cabaran kita adalah kita ada terlalu banyak pengaruh luar. Contohnya nampak orang tu capai tu, nak juga itu. Nampak orang ni tulis buku, aku pun nak tulis buku. Itu keluar satu buku tu. Contoh ibu-ibu kan, nampak ibu lain, oh ajak anak dia hafal Quran, aku pun nak anak aku hafal Quran. Yang tu anak dia swimming, aku pun nak anak aku swimming. Last, tak jadi apa, mak duduk kat handphone aja, berangan. So macam mana nak dapat kejelasan apa impian yang kita nak capai tapi tak capai-capai? Semua kita tulis dalam e-book ini. Ada beberapa perkara yang perlu kita buat setiap hari. Beri kurang dari setengah jam masa untuk diri sendiri saja untuk kita dapatkan kejelasan fikiran bagi menghidupkan prestasi diri. Dan ini bukan ilmu-ilmu yang kita kata pelik-pelik, tak ada. Sekadar aktiviti mudah untuk anda buat. Jadi kalau nak tahu apa aktiviti itu, anda kena dapatkan e-book ni secara percuma yang akan kita berikan di hujung nanti. So buku ni untuk siapa? Untuk anda yang rasa ada impian yang lama tapi tak capai-capai. Untuk anda yang rasa I am born to be somebody better tapi tak capai-capai lagi. Untuk anda yang rasa hidup seperti berputar di tempat yang sama. Dan untuk anak-anak pelajar yang nak meningkatkan prestasi pembelajaran, ini adalah buku yang sesuai untuk anda. Dan saya harap anda yang duduk dekat kerusi ni, saya pandang muka-muka ni, balik mesti kena bawa satu penanda buku. Macam mana? Duduk je sampai habis. Nak beli keropok, tunggu dulu. Ya, maghrib pun belum masuk lagi. Saya minta setiap orang kat sini, termasuk yang di atas sana, anda balik bawa satu penanda buku sebab dekat sini kita bagi satu buku percuma. Saya serahkan kepada Maziah. Sangat bersemangat ya sampai orang atas pun kena. Nah, okey. Seterusnya, soalan seterusnya kepada Ustazah Noni. Apabila kita sebut tentang redha dan tawakal ni, kadang-kadang orang muda lah biasanya akan anggap yang tu boleh digunakan sebagai alasan untuk tak nak berusaha. Kiranya redha dengan kehidupan yang sekarang. Aku dah rasa cukup dengan apa yang aku ada, so tak perlu berusaha lebih-lebih. Jadi apa pandangan Ustazah tentang ni dan apa sebenarnya perbezaan ataupun batas antara redha dengan pasrah? Subhanallah. Bismillah, alhamdulillah. Baik. Saudari Maziah, Ustazah Adibah dan juga tuan-tuan perempuan seluruh pengunjung pada hari ini. Kita jemput sekali lagi untuk duduk bersama dengan kita dan dengar walaupun santai, insya-Allah mudah-mudahan sampai dan bernilai lah. Baik, tuan-puan, untuk menjawab soalan saudari Maziah tadi berkaitan dengan kita nak bezakan antara redha dan juga pasrah. Yang pertama, saya tak pasti perkataan pasrah ni ada ke tak sebetulnya di dalam bahasa Arab.
Maksud saya adalah kadang-kadang kita menilai redha sebagai berpuas hati dengan lapang dada, pasrah ni macam terpaksa. Betul tak? Ustazah ada tulis dalam buku yang tu. Redha dan pasrah. Tak ada Okey. Baik. Tapi Ustazah ada sebut tadi tentang kesedihan ataupun kerunsingan, stres dan sebagainya. Dan kita ada bekalkan satu doa dalam buku ni. Berlindung daripada 8 perkara. Baik. Saya masuk kepada perbincangan tadi. Redha dan pasrah disebabkan daripada sudut bahasa. Saya pun tak pasti betul ataupun tidak ada perbezaan. Dan kita tak hurai lanjut pun di dalam buku ini. Tapi saya nak bawa satu hakikat, tuan-tuan dan puan. Bila cerita tentang rezeki yang tadi, kadang-kadang dah usaha tapi tak dapat. Pasrah je lah. Ataupun saya redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Saya nak bawa perbincangan ini secara ringkas. Tuan-tuan dan puan, di dalam 10 ayat yang pertama, di dalam buku Pohon Rezeki, salah satu ayat kita letakkan surah Al-Isra ayat yang ke-30. Perbincangan tentang satu nama Allah, yang mana salah satu daripada 99 nama Allah adalah Allah Ar-Razzaq. Ada hadiah tak? Ada tak hadiah kita sediakan kalau ada orang jawab soalan? Ya? Okey, contoh tuan-tuan dan puan, tapi saya rasa saya tak akan bagi masa lama pun, nanti saya bagi jawapan je balik kan. Okey, biasanya kita akan faham Allah Ar-Razzaq adalah Allah Maha Pemberi rezeki. Betul kan? Betul tak tuan-tuan dan puan? Okey? Dan saya rasa saya tengok yang angguk-angguk tu kebanyakan yang cakap betul sebab kita memahami Allah Ar-Razzaq adalah Allah Maha Pemberi rezeki. Lalu perkara ketiga yang tadi saya tak sebutkan masa pusingan pertama, saya katakan buku ni nak menyampaikan tentang definisi sebenar tentang rezeki, yang kedua kaedah mencari rezeki, dan yang ketiga adalah hakikat rezeki. Bila cerita tentang hakikat rezeki daripada ayat 30 yang kita kongsikan tadi, nanti puan-puan balik cek surah Al-Isra. Ayat di sini Allah Ta'ala bagi tahu tentang sifat Ar-Razzaq itu bukan hanya Allah Maha Pemberi rezeki, tetapi juga Allah tidak memberi rezeki. Bererti dalam ayat ini ada dua perkataan, yabsutur rizqa wa yaqdir. Okay? Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu mengurniakan, melapangkan, meluaskan rezeki bagi siapa yang dia nak, dan yaqdir, menyempitkan. So itulah Allah Ar-Razzaq. Perhatikan tuan-puan, kadang-kadang kita salah faham tentang nama Allah Ar-Razzaq itu, membuatkan kita salah faham tentang hakikat rezeki. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menjawab soalan tadi. Jadi macam mana kita nak bezakan kita redha ke pasrah tu? Disebabkan kita gagal kadang-kadang tuan-tuan dan puan memahami hakikat rezeki tadi, iaitu ada keadaan Allah akan meluaskan dengan seluas-luasnya. Dan ada keadaan Allah akan menyempitkan dengan sesempit-sempitnya. Ayat ini untuk membuka mata kita, akal dan hati kita bahawasanya Allah akan melapangkan rezeki sesiapa sahaja yang dia nak dan menyempitkan rezeki sesiapa sahaja yang dia nak, tetapi mesti dengan 3 perkara tuan-puan. Yang pertama mesti dengan usaha. Jadi menjawablah soalan tadi. Tak apalah. Ya, biar je lah, goyang je lah kaki. Khususnya mungkin freshies ataupun graduan, kawan sebelah asyik submit resume tak dapat-dapat pekerja, aku tak payah submit lah. Tidak, mana usahanya untuk memahami hakikat rezeki tadi? Ya. So yang pertama adalah tentang usaha. Yang kedua adalah tentang terima setelah berusaha. Berarti kita dah berusaha, apa yang kita mampu dan terdaya lakukan untuk mendapat rezeki yang dijamin oleh Allah, dan apa yang ditentukan setelah kita berusaha, itu yang kita wajib terima. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, kata para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, bukan sahaja usaha dan terima, tetapi yang ketiga, mesti yakin bahawa itulah yang terbaik yang ditentukan oleh Allah untuk kita. So tuan-puan, buku kita, saya tak boleh nak syarah panjang lah ayat ni. Saya 1 jam juga, ayat ni pun boleh jadi 1 jam tuan-tuan dan puan tafsirkan. Jadi buku kita ada QR code. QR code maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok penjelasan lanjut tentang ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan hanya scan QR. Dan macam kita nak order makanan kat restoran, pernah buat tak? Pernah kan? So scan yang sama, scanner yang sama scan, dan akan keluar perbahasan dan juga detail tentang ayat ini.
Jadi sebelum saya serah, bila kita nak faham tentang redha dan pasrah tadi yang panjang lebar tak dapat dihuraikan hari ini, apa yang kita nak faham adalah setelah kita berusaha, kita terima dan kita terima dengan penuh keyakinan bahawa apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah menyempitkan rezeki dan Allah melapangkan rezeki, kata para ulama, sesuai dengan wataknya. Sesuai dengan keadaan setiap seorang daripada kita. Sesuai dengan keperluannya dan sesuai dengan kemaslahatannya. Maksudnya, kenapa ada keadaan Allah sempitkan rezeki kita? Kerana pada pengetahuan Allah, disempitkan rezeki itu jauh lebih baik. Kenapa ada keadaan Allah luaskan rezeki kita? Kerana Allah Maha mengetahui diluaskan ini akan lebih baik untuk dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara penutup untuk cerita redha, pasrah dan sebagainya, mungkin tak dapat dihuraikan dengan lebih lanjut. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam buku ini juga, di 10 bahagian yang terakhir, ada doa-doa yang macam mana kita nak berusaha untuk menjemput rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sangat sampai. Ustazah ada sebut tentang usaha. Dan pada Ustazah Adibah, nak dengan usaha ni, macam mana kalau kita memang dah berusaha, memang kita dah usaha sehabis daya, macam-macam cara, tapi tetap juga tak membuahkan hasil, seperti mencari kerja umpamanya. Kalau dalam keadaan atau situasi seperti itu, apakah sebenarnya perkara yang perlu diubah pada orang seperti itu? Ustazah. Baik, terima kasih Mazia di atas persoalannya. Pernah tak kita semua kecewa sebab kita dah usaha bermati-matian, berpengsan-pengsanan lah ya, tapi tak dapat macam yang kita nak. Satu ayat yang memujuk, terutama untuk orang yang mencari rezeki, kadang-kadang kita nampak pekerja buruh, dia punya kulit tak pernah kering, mesti ada peluh sepanjang masa. Baju dia boleh perah, tubuh dia sentiasa berbau hapak, tapi gaji dia mungkin lebih kecil berbanding gaji sehari dia, mungkin lebih rendah berbanding gaji 1 jam antara kita ni. Saya suka perhatikan orang yang guna kudrat dia untuk bekerja keras, tapi gaji dia kalau ikutlah kita kata adat di tempat kita, gaji dia kecil. Pertama, Allah tidak nilai berdasarkan berapa natijah kita, Allah nilai berdasarkan usaha kita. Buat para pencari rezeki, para pejuang nafkah, saya nak bagi tahu satu hadis yang baginda nyatakan menjadi satu sumber semangat untuk kita terus semangat cari rezeki. Satu mindset yang perlu kita ubah tentang rezeki atau tentang nafkah. Saya nak sempitkan sikit Ustazah, rezeki ni bab nafkah ni. Kadang-kadang bila nampak orang kerja keras, kita kata jangan cari dunia banyak sangat. Dunia tak bawa mati, dia tak tahu orang ni ada 7 orang anak nak disuap dekat rumah. Bini tengah mengandung lagi. Kita kadang-kadang menganggap orang yang suka kerja, orang yang kerja keras, orang yang kerja dengan masa yang panjang, kita rasa dia orang yang suka dunia sangat. Silap. Setiap orang diuji dengan berbeza keadaannya. Ada orang dia kena cover mak ayah dia. Kita panggil apa yang famous kan ni? Sandwich generation. Sefaham saya, yang saya pernah jumpa, sandwich generation ni juga merujuk kepada orang yang di pertengahan usia dewasa, dia kena cover anak-anak dia, dia kena cover mak ayah juga. Ya, jadi dia kena menanggung 2 keluarga, sandwich. Dia jadi daging salai kat tengah-tengah tu dah. Sampai tersalai sebab nak menanggung 2 keluarga kan. Jadi kalau kita kata orang yang mencari rezeki dalam sudut mencari nafkah bermati-matian, kita kata engkau ni ya Allah, dunia tak bawa ke mana. Jangan mudah-mudah menuduh orang lain. Kerana baginda sendiri mengangkat darjat orang mencari rezeki dalam satu hadis yang bermaksud barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk menahan dirinya daripada meminta-minta dan menafkahi keluarganya serta membantu jiran tetangga, ja'a fil yaumil qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, dia akan datang dalam keadaan wajahnya berseri seperti bulan di malam purnama. Siapa ni? Hak bermandi peluh, yang melecek kaki duk berjalan kat pesta buku ni,
yang berusaha mencari rezeki, di celah-celah cari rezeki pun dia tidak mengabaikan kefarduan dia. Tak kisahlah umur berapa pun kita kata patut dah pencen dah pakcik ni nak buat macam mana. Dah dia terpaksa mencari rezeki untuk halang diri daripada meminta-minta. Usaha itu saja pun Allah iktiraf. Tanpa mengira gaji berapa, tanpa mengira apa dapatan dia, tanpa mengira berapa banyak dia boleh suap mulut orang dalam rumah tangga dia, usaha kita mencari rezeki tuan-puan, ibu tunggal yang bekerja, orang single yang cari rezeki untuk tahan diri dia daripada asyik post QR code aja minta duit ke orang. Itu semua sebenarnya diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah. Jadi kita nak ubah, yang tak bolehnya adalah mencari nafkah ke, bekerja ke sehingga mengabaikan kewajipan. Itu yang tak boleh kan? So yang pertama, selamat berjuang para pencari nafkah. Ya, selamat bekerja. Mudah-mudahan Allah memberkati langkah kita. Tapi kadang-kadang kita rasa penatlah sebagai manusia. Kita rasa apa macam-macam aku dah buat, gaji ciput aja kan? Ataupun macam-macam dah buat tak dapat seperti yang kita inginkan. Siapa sini dia pernah rasa sangat kecewa sebab gagal? Boleh angkat tangan? Mungkin segan kot sebab bini kat sebelah. Abang ada rahsia tak beritahu saya ke bang? Apa yang gagal tu bang? Ya? Okey, siapa yang pernah ditimpa kegagalan? Saya nak tanya, macam mana tuan-puan counter back? Supaya tak putus asa. Di dalam buku ni, kita ada juga bagi tahu bagaimana cara untuk kita memandang kegagalan. Tak ada istilah gagal yang membuatkan kita kalah. Tak ada. Kegagalan tu maksud dia kita jumpa salah satu cara yang salah, lepas ni aku tak buat lagi dah. Cara kita memandang kegagalan akan membuatkan kita belajar sesuatu yang tak diajar dalam buku-buku. Sebab tu tuan-puan, kalau jumpa coach ke kan, guru-guru mentor dia kata apa? Saya bantu anda supaya tak banyak langgar dinding. Kita pun bayar kan? Okey je. Sebab apa kita bayar dia supaya dia boleh bimbing kita tak buat salah yang sama. Dia sudah belajar daripada guru kegagalan. Kita nak belajar direct pada dia, bayarlah sikit. Sebab itu orang yang memandang kegagalan sebagai satu cara dia berhenti, dia kena ubah sedikitlah. Kegagalan hanyalah salah satu cara tak berjaya. Lepas ni kita jangan ulang dah. Sama macam usaha kita mencari rezeki tadi, kita usaha. Kadang-kadang Allah tak bagi rezeki itu melalui duit ringgit. Tetapi Allah bagi rezeki melalui ilmu dan pengajaran tersebut. Lepas ni kamu jangan buat dah. Mungkin lepas ni kalau buat, bahananya lebih besar. So saya nak tuan-puan reflect balik kepada kegagalan yang tuan-puan pernah hadap sebelum ni. Dan fikir balik, ada tak hikmah walaupun selepas bertahun-tahun. Walaupun mungkin waktu itu kita tak rasa terus hikmahnya. Tetapi pasti kegagalan tersebut kalau kita pandang dengan cara yang positif, kita ubah sikit je. Aku tak boleh buat dah cara ni. Terima kasih di atas pengalaman pahit itu. Wah, macam tu kan. Nah, itu ayat-ayat lah. Kita orang bahasa kena berayat-ayat sikit. Jadi bila kita mengubah perspektif tuan-puan, sama macam usaha tadi, kita fikir setiap usaha kita jalankan kerana Allah, pahala pasti dapat dah. Itu saja. Betul tak Ustazah? Niat lillahi ta'ala, buat kita ikut syariat, pahala dah confirm dapat. Bezanya duit dapat ke tak dapat? Wallahualam. So dapat tak sesuatu? For sure dapat sesuatu. Ibu-ibu yang kelelahan, kepenatan, buat kerja rutin. Kenapa ibu-ibu sangat penat? Sebab dia buat kerja rutin yang tak nampak hasil terus. Basuh berak, basuh pinggan, tak habis-habis basuh saja dah 10 bidang dah. Lepas tu memasak lagi. Ini bukan luahan perasaan. Saya memahami jiwa ibu-ibu kan. So kenapa nampak sangat letih jadi ibu? Sebab dia buat kerja rutin yang tak nampak hasil terus. Anak pula kasi lambat, betul besar ya. Dia tak nampak hasilnya terus. Yang paling banyak cepat besar suami lah kot kan. Tu nampak hasil. Dia tak nampak hasil. Lepas tu dia rasa macam penatnya. Apa nak buat bila penat tu? Kita berbalik pada tadi, segala daya usaha yang kita berikan tuan-puan, sama ada dalam bidang mencari nafkah ke, kerja rumah ke, segala yang kita usaha lillahi ta'ala, niat kerana Allah dan mesti ikut syariat lah caranya kita buat. Di sisi Allah kita dah dapat rezeki pahala.
Sekali lagi kalau kita faham pahala bukan hanya RM1, selagi mana kita hustle, ni generasi hustle ni. Selagi mana kita usaha, selagi mana kita sedang buat sesuatu, kita akan dapat pahala. Itu pasti. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengembangkan sedikit dimensi pemikiran kita, kita akan terus kuat berjuang dan berusaha walaupun mungkin natijahnya tak seperti yang kita harapkan. Wallahu alam. Terima kasih Ustazah. Okey, kita dah sampai ke penghujung lah, hampir ke penghujung ya. Jadi untuk Ustazah Nurni dan juga Ustazah Hadibah, apakah main message ataupun main take away daripada sesi ni yang Ustazah nak para pendengar sama ada yang ada kat sini ataupun yang sedang menonton secara live pulang dan sematkan dalam hati betul-betul. Dan ingat, Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, satu take away. Sebenarnya take away lah sebenarnya untuk kita hari ini daripada saya dan juga Ustazah Hadibah. Tapi satu take away yang paling penting yang saya nak highlight bila cerita tentang rezeki, khususnya dalam perbincangan yang saya bawakan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku Pohon Rezeki kami selitkan 10 doa tentang rezeki, tentang keluasan rumah, dan kita faham kadang-kadang luasnya rumah adalah besarnya square feet. Tidak. Melalui buku ini mudah-mudahan kita faham rezeki itu mungkin dengan keluasan rumah di atas bumi atau juga sebenarnya kata para ulama keluasan rumah merujuk kepada kubur. Itu juga antara bentuk rezeki yang kita harapkan. Dan yang kedua, antara take away yang saya nak sebutkan secara ringkas, disebabkan kita sebutkan definisi, kaedah juga hakikat rezeki yang kita bawa dalam buku ini. Bila saya nak highlight tentang rezeki, tuan-tuan dan puan-puan, kita highlight juga melalui salah satu doa di dalam buku ini adalah tentang rezeki yang halal dan juga barakah. So kita nak usaha sehabis daya, dan mudah-mudahan daripada usaha sehabis daya kita mencari rezeki, kita hanya mendapat rezeki yang halal dan juga berkat untuk dibawa pulang setelah berpenat lelah mencari rezeki buat pejuang-pejuang nafkah atau pejuang-pejuang rezeki. Kita takut ustazah-ustazah dan juga tuan-tuan dan puan-puan, banyak duit kupangnya tapi tak berkat. Banyak tapi tak qanaah. Lalu yang ketiga dan terakhir tuan-tuan dan puan-puan, salah satu doa yang kita selitkan juga dalam buku ini adalah tentang adanya qanaah, iaitu rasa cukup dan kecukupan. Paling penting tuan-tuan dan puan-puan, kesyukuran yang akan membuatkan kita rasa cukup. Bukan tentang rezeki yang banyak, melimpah ruah, famous, terkenal, duit banyak, rumah besar, kereta mewah. Tapi rasa tak cukup-cukup, tak puas, tamak. Dan itu juga salah satu doa yang ada di dalam buku ini. Kita berbicara tentang doa yang kita mudah-mudahan kita berlindung daripada ketamakan nafsu yang tak puas-puas. Tuan-tuan dan puan-puan, rezeki hari ini kita nak fahamkan bukan tentang duit kupang. Dan itu definisi yang pertama yang kita bawa dalam buku ini. Yang kedua adalah tentang kaedah yang sebenar mencari rezeki. Salah satunya adalah tentang memperbaiki kualiti salat. Dan yang ketiga, kita nak tahu hakikat rezeki adalah seusaha daya mana pun kita, kalau Allah sifatkan kita untuk layak menerima keluasan dan kelapangan rezeki, maka kita layak menerimanya. Dan kalau Allah uji dengan sempit, teruskan berusaha, teruskan terima dan yakin. Mudah-mudahan itu yang terbaik untuk kita dunia dan juga akhirat. Dapatkan pohon rezeki. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih kepada tuan-puan yang masih menunggu sehingga akhir. Terima kasih kepada Ustazah Nuraini di atas pencerahan tentang rezeki. Saya pun dapat banyak ilmu baru petang ni, dan saya terima kasih kepada Nuktah di atas usaha mengadakan. Sebelum saya berakhir, saya nak seru sekali lagi kepada kita semua ya. Ada satu penyakit umat akhir zaman, over consumerism. Dia suka beli aja. Tengoklah buku kiri kanan tu berlambak kan, baca ke tidak tu? Bukan salah, beli boleh beli, sila beli. Kami pun nak beli banyak. Tetapi pastikan apa yang kita beli kita manfaatkan. Kerana penyakit over consumerism ini bukan sahaja dia memakan modal masa kita, wang ringgit kita, tapi dia makan perhatian kita. Contohnya, zaman kini kita terlalu banyak bukan consume dalam bentuk pembelian saja, kita consume berita-berita gosip. We are so invested in others' business.
cerita rumah tangga orang, cerita apa yang tengah viral, keaiban apa yang sedang dijaja, ini semua seperti menjadi sebahagian gaya hidup moden. Tak terlepas kita kadang-kadang bila buka media sosial, kita akan melihat sangat banyak berita-berita begini. Jadi dalam buku ini kita muatkan bagaimana kita nak adakan kejelasan fikiran untuk kembalikan kita menyadari apa sebenarnya tujuan hidup kita. Ya, kita tahu nak jadi hamba Allah, nanti meninggal dunia kita akan masuk alam barzakh, kita nak bawa amal soleh, tahu. Tapi seringkali kita dikaburi dengan banyaknya kesibukan-kesibukan, banyaknya pengaruh-pengaruh termasuklah daripada media sosial sendiri. Ada satu dapatan survey pada tahun 2024, mereka mendapati rakyat Malaysia secara purata seorang menggunakan media sosial sekurang-kurangnya 2 jam 48 minit sehari. Tak ada lah, okay. Kita kata macam tak ada lah, saya tak guna sangat handphone. Ya, sambil-sambil tu. Sambil-sambil bertunggu berbayar, sambil-sambil tunggu orang rumah shopping kan. 2 jam 48 minit tuan-puan. Katakanlah kita ambillah separuh, sejam lebih di social media seharian, apa yang kita suap kepada minda kita. Jadi, zaman kini kita kena sangat berhati-hati menetapkan niat dan matlamat. Jangan biarkan perkara-perkara yang berada di social media yang mempengaruhi apa tujuan hidup kita, apa sebenarnya perkara yang penting dalam hidup kita. Bagi saya, hamba Allah, menjadi hamba Allah yang baik dan keluarga sebenarnya. Tapi bila kita disibukkan dengan media sosial, kita mengabaikan perhatian pada keluarga. Kita mengabaikan banyak benda tanpa kita sedari. Dan yang ketiga, sebenarnya apa lagi perkara yang kita boleh tambah baik seharian. Perkara ni tuan-puan, kita kena tetap fikir hari-hari supaya kita kekal berada pada jalan yang lurus dan kita dapat mencapai potensi penuh kita sebagai hamba Allah. Jadi kita punya staff tengah mengedarkan, betul? Bukan, betul? Tengah mengedarkan penanda buku yang mengandungi QR code yang anda boleh akses, buku digital yang saya tulis. Kita bukan malas, kita bukan lemah, lupa pula tajuk buku sendiri kan. Sebenarnya saya nak tulis lemah dan malas. Kita bukan lemah, kita cuma letih. Kalau anda rasa ada potensi diri yang masih belum dicapai, anda rasa sepatutnya aku boleh buat lebih baik, tunggu apa lagi? Sekarang adalah masa untuk bermula. Bagaimana nak mula? Balik rumah, cuci muka, cuci kaki, solat isyak, baca buku yang saya tulis ni. Wallahualam, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudari Mazia, Ustazah Nuraini dan juga kepada warga Nuktah, juga kepada tuan-puan yang sudi meluangkan masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengacara kita. Terima kasih Ustazah Hadibah dan juga Ustazah Nuraini. Alhamdulillah, perbincangan yang bagi saya sangat membuka mata dan menghidupkan jiwa. Dan buat semua hadirin yang ada di hadapan pentas utama, kami ada